Pernah tak anda terfikir, kenapa ada sesetengah orang tu nampak macam senang je berjaya, tapi ada pula yang sikit-sikit dah mengalah? Hari ini kita nak kupas satu idea yang nampak mudah, tapi sebenarnya sangat berkuasa daripada seorang ahli psikologi bernama Carol S. Dweck. Idea ni boleh jadi penentu antara kejayaan dengan kegagalan kita. Cuba fikir sekejap, adakah kita ni dilahirkan dengan bakat dan kepandaian yang dah tetap? Macam tu je. Atau ia sebenarnya boleh diasah dan dikembangkan lagi? Jawapan anda untuk soalan asas ni, itulah kunci kepada segalanya. Dan dengan ni, apa yang kita nak bincangkan ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ia disokong oleh penyelidikan yang mendalam, lebih daripada 2 dekad lamanya, oleh Profesor Carol Dweck dari Stanford. Jadi, ini memang sains yang terbukti. Okey, jadi jawapan kepada persoalan kita tadi tu semuanya berbalik kepada satu konsep tunggal yang membentuk cara kita memandang dunia, iaitu mindset atau minda kita. Jadi, apa benda sebenarnya minda ni? Senang cerita, ia adalah kepercayaan asas yang kita pegang tentang kebolehan diri kita sendiri. Kepercayaan inilah yang secara diam-diam mengawal setiap tindak tanduk kita dalam hidup. Menurut Dweck, kita semua ni ada salah satu daripada 2 jenis minda ni. Dan pilihan ni, impaknya sangat besar. Jom kita tengok apa bezanya. Inilah intipatinya. Orang yang ada minda tetap, dia percaya bakat dan kepandaian tu semula jadi. Sama ada kau ada atau kau tak ada. Titik. Sebaliknya pula, orang yang ada minda berkembang, dia percaya yang kebolehan ni boleh dibina, boleh diasah melalui usaha, strategi dan kemahuan untuk belajar. Biasa dengar tak ayat macam ni? Alah, aku tak pandailah buat bisnes, memang tak ada bakat. Kan? Inilah suara minda tetap. Ayat ni macam satu pengakuan kalah yang terus tutup pintu untuk belajar dan berkembang. Ia macam kita letak had pada diri sendiri. Sekarang, cuba bandingkan dengan yang ni. Dengan hanya tukar sikit je ayat tu, minda berkembang membuka pintu kepada harapan dan tindakan. Ia bukan pasal nak menafikan kelemahan, tapi tentang mengakui kita bermula dari mana dan nampak jalan untuk jadi lebih baik. Okey, sekarang mari kita tengok macam mana perbezaan yang nampak kecil dalam kepercayaan ni boleh bawa akibat yang sangat besar dalam kehidupan sebenar. Kajian Dweck memang tunjuk corak yang sangat jelas. Pelajar dengan minda berkembang, result peperiksaan mereka lebih baik sebab diorang tak takut nak cuba soalan yang susah. Atlet-atlet yang hebat pula, diorang tengok kekalahan tu sebagai peluang untuk berlatih lagi gigih. Dalam dunia bisnes pun sama. Orang yang ada minda berkembang ni akan terus berinovasi walaupun dah pernah gagal. Dan yang ni part paling menarik, terutamanya untuk ibu bapa dan para pemimpin. Daripada cakap, wah pandainya awak, Dweck cadangkan kita tukar kepada, wah nampak awak betul-betul berusaha keras untuk siapkan ni. Memuji proses dan usaha tu sendiri akan memupuk minda berkembang. Ia mengajar kita yang cabaran tu bukanlah sesuatu untuk ditakuti. Okey, ni bahagian yang paling best. Minda kita ni bukannya sesuatu yang kekal. Kita boleh ubah. Jom kita tengok beberapa langkah praktikal yang anda boleh ambil untuk pupuk minda berkembang bermula hari ini juga. Ini 4 langkah yang mudah. Pertama, sedar dan ubah cara kita bercakap dengan diri sendiri. Kedua, pandang cabaran sebagai peluang, bukan ancaman. Ketiga, bila kita gagal, tanya diri, apa yang aku boleh belajar dari sini? Dan keempat, gunakan alat yang paling ampuh, iaitu dengan menambah satu perkataan kecil je. Belum. Saya tak faham subjek ni, bertukar jadi, saya tak faham subjek ni, belum lagi. Perubahan kecil ni, ia mengubah satu kenyataan yang muktamad kepada satu perjalanan yang masih berjalan. Ia buka ruang untuk kita berkembang. Jadi, macam mana kita nak jadikan minda berkembang ni satu tabiat untuk kejayaan jangka panjang? Kuncinya adalah dengan gabungkan ia dengan 2 lagi idea yang hebat. Ini dia formulanya. Minda berkembang bagi kita kepercayaan yang kita boleh berubah. Lepas tu, kecekalan atau grit, iaitu semangat dan ketabahan untuk capai matlamat jangka panjang, bagi kita daya tahan. Dan akhir sekali, tabiat atomik. Sistem untuk bina tabiat kecil yang baik, bagi kita mekanismanya. Gabungan ketiga-tiga ni memang formula yang sangat padu. Petikan ni merumuskan semua idea tadi dengan sempurna. Ia adalah satu anjakan paradigma yang meletakkan kuasa untuk berubah dan berkembang tu kembali ke dalam tangan kita. Kejayaan kita bukan ditentukan oleh nasib, tapi oleh pilihan dan usaha kita sendiri.
Sebelum kita tamatkan perkongsian ni, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Cuba fikirkan satu kemahiran atau matlamat yang selama ni anda rasa macam mustahil nak capai. Sekarang cuba tambah perkataan belum di hujungnya. Macam mana ia mengubah pandangan anda? Itulah langkah pertama dalam perjalanan minda berkembang anda.